Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus bin Mat Sulaiman dengan rakan saya Muhammad Alif bin Haji Umar. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk kepimpinan sektor awam dalam penggunaan media sosial. Kita dapat tahu bahawa penggunaan media sosial kita pada hari ini sangat meluas, di mana kita berada pada zaman teknologi. Zaman teknologi ini termasuklah dalam penggunaan web ataupun aplikasi yang menghubungkan antara dua pihak, iaitu seperti TikTok, WhatsApp. Dan juga pada era pemerintahan pada hari ini tidak akan lari pada menggunakan media sosial. Kita sedia maklum bahawa perkhidmatan kerajaan juga menggunakan perkhidmatan media sosial untuk memberitahu rakyat akan perihal-perihal dan gerak-gerak kerja kerajaan. Hal ini juga merujuk kepada komunikasi antara pihak kerajaan dan rakyat dalam menarajui pemerintahan mereka pada hari ini. Kita dapat lihat bahawa di samping kerajaan mengamalkan aplikasi media sosial ini, terdapat juga pihak yang tidak bertanggungjawab menyalahi dan salah guna maklumat yang diminta oleh kerajaan untuk kepentingan peribadi. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kepimpinan sektor awam dengan penggunaan media sosial. Kita dapat tahu bahawa hala tuju matlamat kerajaan adalah untuk menjaga amanah rakyat. Di masa kempen pilihan raya mereka banyak menggunakan media sosial sebagai saluran untuk berkomunikasi dengan rakyat. Dan juga mereka ini akan menggunakan media sosial ini sebagai saluran untuk menyampaikan maklumat kepada rakyat dan janji-janji mereka, terutama orang politik, dalam membagi inspirasi kepada rakyat akan keprihatinan pihak kerajaan untuk menarik undi daripada rakyat. Kat sini kita dapat lihat bahawa dengan penggunaan media sosial ini, pihak kerajaan sendiri dapat meningkatkan ketulusan mereka dan meningkatkan integriti dan accountability mereka. Khususnya kepada golongan rakyat miskin, mereka akan meliti akan apa yang kerajaan boleh bagi kepada mereka, terutamanya dalam menjaga kebajikan rakyat, di mana kos sara hidup yang semakin hari ini semakin meningkat. Seterusnya saya akan menerangkan tentang faedah penggunaan media sosial. Kita dapat tahu bahawa dengan media sosial ini banyak faedah yang kita dapat jika kita guna seeloknya. Seperti penyebaran maklumat bantuan kepada rakyat, pihak kerajaan boleh menggunakan media sosial untuk menyalurkan maklumat secara terus bagi membantu rakyat yang khususnya berada dalam golongan B40 yang terkesan akibat ekoran kenaikan harga barang, pandemik COVID-19 pada tahun tempoh lalu, yang menyebabkan mereka ini untuk pulih dan meneruskan kehidupan mereka seharian. Yang kedua adalah untuk memudahkan pihak kerajaan dalam mencari siapakah yang layak diberi bantuan, dan juga dengan adanya media sosial ini, rakyat boleh terus berkomunikasi dengan menggunakan aplikasi ini untuk menjelaskan dan memberitahu pihak kerajaan akan perihal dan permasalahan yang mereka hadapi. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan kepercayaan akan keboleh kerja. Kat sini kita dapat lihat bahawa dengan menggunakan media sosial ini, rakyat akan lebih menanamkan rasa kepercayaan kepada pihak kerajaan dalam menerajui pemerintahan negara ini. Seterusnya saya akan menerangkan tentang cabaran dan isu dalam penggunaan media sosial ini. Kita dapat tahu bahawa apabila adanya kemudahan media sosial ini, terdapat golongan yang tidak bertanggungjawab melakukan aktiviti yang tidak sewenangnya, di mana kita dapat lihat bahawa dengan penyalahgunaan ini, seperti penyebaran berita palsu dan maklumat yang tidak boleh disahih akan kepercayaannya, menyebabkan suasana huru hara di kalangan rakyat, menyebabkan pihak kerajaan akan mendapat imbalannya dengan rakyat melabel kerajaan sebagai kerajaan gagal.
di mana kita dapat lihat bahawa isu ini adalah amat rumit untuk dijelaskan kerana penyebaran berita palsu ni lebih pantas daripada pengguna media sosial berbanding pihak-pihak berkuasa dalam membanteras akan ketidaksahihan maklumat ini. Yang kedua, kita dapat lihat bahawa apabila viralnya suatu isu itu, kelambatan daripada pihak pemerintah untuk menjelaskan apa hal dan perihal yang berlaku yang sebenar-benarnya. Kita dapat lihat bahawa terdapat juga golongan yang tidak beretika, iaitu golongan yang sengaja mencari publicity murahan dengan mengadu domba antara kedua pihak. Terdapat juga ancaman daripada pihak luar di mana mereka ini sering mencuri ataupun mengambil maklumat daripada pihak kerajaan untuk digunakan atas kepentingan mereka sendiri. Contohnya mereka menggunakan untuk kerja-kerja scammer dan memasukkan akaun-akaun aplikasi di laman web mereka untuk menjadi sebagai akaun fake bagi menyebarkan fitnah-fitnah yang tidak bertanggungjawab. Seterusnya saya akan menerangkan tentang penggunaan teori dalam aplikasi media sosial, iaitu kita menggunakan teori pendekatan sifat. Yang pertama, ia adalah sifat personality yang berkualiti dalam kelebihan untuk melatih pemimpin, di mana kita dapat lihat bahawa dengan teori ini kita dapat lihat bahawa dengan pelantikan seorang pejabat awam dalam menerajui pemerintahan kerajaan ini memerlukan personality yang baik, di mana personality adalah memainkan peranan penting dalam memilih seorang pemimpin, di mana kita dapat lihat bahawa dengan corak percakapan dan identiti seorang itu dalam bercakap menyebabkan ia mempunyai pengaruh kepada rakyat untuk dipilih sebagai pemimpin. Yang kedua ialah pendekatan teori tingkah laku, di mana kita dapat tahu bahawa dengan tingkah laku ini kita dapat lihat akan kewibawaan seorang pemimpin. Contohnya pendekatan kita dapat lihat pemimpin yang dipilih adalah berdasarkan untuk menjaga kebajikan rakyat dengan tingkah laku seorang yang telus, seorang yang amanah, menyebabkan ia dipilih sebagai pemimpin. Yang ketiga, kita memilih teori kontingensi ini untuk mengambil faktor-faktor lain, di mana faktor yang kita pilih ia adalah sebagai seorang yang dapat menjaga amanah, seorang yang dapat menjaga kebajikan orang Melayu dan sebagainya. Dengan mengira faktor lain ini, kita dapat lihat bahawa ia akan memberi keyakinan kepada rakyat akan kebolehan pemerintahan mereka dan dipilih sebagai pemimpin. Pada tajuk 3.1 ini saya akan menerangkan tentang peningkatan penggunaan media sosial di kalangan agensi awam. Kita dapat lihat pada hari ini, zaman serba canggih, serba teknologi pada hari ini telah menyebabkan golongan-golongan veteran juga telah menguasai penggunaan media sosial ini. Kita dapat lihat bahawa pada zaman dulu penggunaan media sosial ini hanya tertumpu kepada golongan muda. Akan tetapi pada hari ini golongan veteran juga mencuburi dan belajar untuk menggunakan media sosial. Hal ini kerana segala saluran bantuan maklumat kerajaan mereka menggunakan media sosial yang merupakan komunikasi antara dua hala dan pantas untuk didapatkan oleh rakyat biasa. Kita dapat lihat bahawa dengan penggunaan media sosial ini, ia merupakan komunikasi dua hala antara rakyat dan pihak kerajaan. Kita dapat lihat bahawa siapa yang gagal ataupun siapa yang tidak mencuburi dalam penggunaan media sosial ini, mereka akan ketinggalan dalam mendapatkan maklumat-maklumat daripada pihak kerajaan. Kita juga dapat simpulkan bahawa penggunaan media sosial ini adalah satu platform dan media utama dalam pihak kerajaan untuk mencapai dan memberitahu
kepada rakyat akan gerak kerja pihak kerajaan di samping membantu dan menjaga kebajikan rakyat jelata semua. Akhir kata, dengan peningkatan media sosial pada hari ini, kita dapat lihat sudah banyak dan hampir sepenuhnya generasi muda dan tua pada hari ini mempunyai telefon pintar masing-masing untuk menguasai peningkatan media sosial. Okay, seterusnya saya akan menerangkan tentang pengaruh dalam penggunaan media sosial ini. Pada hari ini kita dapat lihat bahawa pemimpin kita di Malaysia ini banyak menggunakan media sosial sebagai satu batu lonjakan untuk mempengaruhi rakyat dalam meraih undi dan menyokong beliau untuk terus menerajui pemerintahan negara. Kita dapat lihat bahawa pentingnya di sini media sosial ini dapat menyalurkan terus maklumat dan kerja buat mereka kepada rakyat yang melihatnya. Sebab kita dapat tahu bahawa rakyat di Malaysia ini banyak menggunakan media sosial, khususnya penggunaan Facebook dan TikTok. Kita dapat lihat dengan perkembangan media sosial ini, para pemimpin ini boleh merekod video, melaksanakan apa-apa program bersama rakyat dan diupload terus dengan menggunakan aplikasi tersebut. Kita dapat lihat bahawa apabila seorang pemimpin itu jujur dan tulus dalam menjalankan tugas, pengaruh kepada beliau akan terus diketahui oleh rakyat melalui tontonan-tontonan di media sosial. Kita dapat lihat di sini, ia merupakan satu kelebihan kepada para pemimpin dalam menyatakan hasrat mereka untuk membantu dan menjaga kebajikan rakyat. Okay, yang seterusnya saya akan menerangkan tentang penggunaan media sosial dalam perkhidmatan awam. Kita dapat lihat bahawa dulunya tanpa media sosial, rakyat perlu ke pejabat kerajaan dalam untuk memohon bantuan daripada kerajaan dan mengambil masa yang lama untuk proceed akan kelulusan bagi mereka mendapat bantuan. Dengan penggunaan media sosial pada hari ini, kecekapan daripada pihak kerajaan akan lebih cepat, di mana ia membantu dalam menguruskan data-data dengan hanya menggunakan aplikasi dan web sahaja. Di mana dulu kita menggunakan satu file, menggunakan banyak kertas untuk merekod data-data rakyat untuk menyalurkan bantuan kepada mereka untuk mengelakkan penyelewengan. Tapi pada hari ini ia menjadi lebih mudah, di mana menggunakan media sosial, segala maklumat rakyat ini akan senang untuk kita akses, untuk kita simpan dan untuk kita mengambil kembali dengan hanya menggunakan nombor IC dan sebagainya. Kita dapat lihat bahawa dengan adanya media sosial ini, dengan web pada hari ini, dengan penggunaan sistem iCloud, di mana kita dapat lihat bahawa kadar simpanan data menjadi lebih efisien, di mana kita tidak memerlukan lagi satu ruangan khas untuk menyimpan banyak kertas, dan juga kita menjimatkan tenaga manusia dalam mencari file-file yang tidak efisien, di mana ia menyebabkan kelambatan untuk kita menyalurkan bantuan kepada rakyat. Dengan itu, pihak pemimpin akan berada di tampuk yang lebih konsisten, di mana mereka ini lebih efisien dalam menjalankan tugas dengan bantuan media sosial, kerana segala kerja-kerja yang rumit ini dapat diselesaikan dengan menggunakan teknologi pada hari ini. Seterusnya saya akan meneruskan pembentangan saya kepada sahabat saya, Muhammad Alif. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat doktor dan rakan-rakan sekalian. Saya Muhammad Alif bin Haji Omar, nombor matrik 283024. Matlamat utama kepimpinan dalam perkhidmatan awam ialah untuk menunjukkan imej kerajaan yang positif dan profesional.
Ini bermaksud setiap pegawai dan pemimpin kerajaan perlu menunjukkan sikap yang berintegriti, berdisiplin dan bertanggungjawab supaya rakyat yakin terhadap keupayaan kerajaan. Selain itu, kepimpinan juga perlu mengamalkan komunikasi yang terbuka dan mesra rakyat. Maksudnya, kerajaan harus bersedia mendengar pandangan rakyat, memberi maklum balas dengan cepat dan tidak bersikap tertutup terhadap isu-isu yang dibangkitkan masyarakat. Akhir sekali, kepimpinan awam juga harus menyokong inovasi digital dan keterlibatan awam. Ini bermakna kepimpinan perlu menggunakan teknologi seperti media sosial untuk menyebarkan maklumat, berinteraksi dengan rakyat serta melibatkan mereka dalam proses membuat keputusan. Pemantauan penggunaan sosial media. Aspek pemantauan penggunaan sosial media sangat penting. Ia melibatkan pengurusan dan kempen kesedaran etika media sosial. Perlu ada tapisan kandungan sensitif dan pengawasan oleh SKMM. Yang utama ialah kawalan keselamatan terhadap penipuan cyber atau scammer. Berkaitan etika. Etika pegawai awam dalam media sosial perlu dijaga. Pegawai perlu patuh kepada peraturan tata tertib. Tidak menggunakan akaun rasmi untuk pendapat peribadi. Elak komen sensitif yang menyentuh isu perkauman, agama dan politik. Dan pastikan hanya kongsi maklumat yang sah dan benar. Perundangan berkaitan. Semua ini disokong oleh kerangka perundangan berkaitan. Kita ada Akta Rahsia Rasmi 1972, Akta Multimedia dan Komunikasi 1998 dan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Kesemua ini menyediakan peruntukan untuk hukuman terhadap penyalahgunaan media sosial. Langkah manfaatkan media sosial. Sebagai langkah ke hadapan, bagaimana kita manfaatkan media sosial? Kita perlu gunakan platform digital untuk perkhidmatan kerajaan. Kita harus memudahkan urusan rakyat seperti cukai dan bantuan. Kita mesti galakkan komunikasi beretika dan telus. Matlamat akhirnya ialah meningkatkan hubungan rakyat dan kerajaan. Kesimpulannya, media sosial adalah alat penting dalam pentadbiran moden. Penggunaan yang beretika akan meningkatkan integriti kerajaan. Pemantauan berterusan adalah penting bagi keselamatan data. Secara keseluruhannya, media sosial mempunyai kuasa untuk menghubungkan rakyat dan kerajaan secara lebih rapat dan efektif. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih doktor atas perhatian yang diberikan. Sekian, terima kasih.